Alah, nak main bola. Kesiannya awak ni Ahmad tu. Tak dapat nak main bola. Nanti kelas kami main bola, saya jemput awak ya Ahmad tu. Jemput tengok. Tapi bos, kelas kita pun patut main bola sama dengan diorang sekarang. Apa? Rem button kencang, roda Dip! Kau main apa ni, Dip? Inilah dia, bola sepak kertas. Main bola guna kertas. Bola sepak kertas? Aku tahu. Robot-robot origami dilepaskan. Kalau tak dapat main bola kat padang, kita main bola kat sini sebagai kertas. Sekarang robot origami. Baik, Tuan. Sedia semua? Ya. Kepat gila. Macam ni baru best. Apa lagi? Jomlah main bola. Apa yang dah berlaku ni? Cikgu Jamie! Seingat saya baru je nak masuk kelas tadi. Tiba-tiba... Saya terus jadi kertas macam ni. Kerja robot jahat rupanya. Jagalah kamu. Mekamato akan tangkap kamu. Robot origami ni bukan robot jahat, cikgu. Saya minta ditukarkan kita jadi kertas supaya dapat main bola. Memandangkan saya pun dah jadi macam ni, saya pun nak join sekali lah. Apa kata kita lawan? Pasukan yang menang tak akan diberi kerja sekolah selama seminggu. Okey. Amato setuju. Aku tim kau tahu betul. Tapi pasukan yang kalah akan diberi kerja sekolah sebanyak 10 muka surat setiap hari selama seminggu. Saya up 20 muka surat sehari. Weh, apa kau ni, Dip? Relaxlah. Kita mesti menang punya. Kau ingat Cikgu Jamie reti ke main bola? Wow! Saya, Cikgu Jamie. Saya nak Weh, takkan aku seorang je?